Pernah tak terlintas dalam hati, aku dah banyak selawat, tapi kenapa hidup makin diuji? Kenapa bila makin dekat dengan Allah, rasa ujian datang bertimpa-timpa? Sampai satu tahap, rasa penat, gelisah dan hampir putus asa untuk terus berselawat. Hari ini, saya nak ceritakan satu kisah. Kisah ini mungkin bukan tentang orang lain, tapi tentang ramai di antara kita. Ada seorang pemuda. Dulu, dia adalah seorang yang sangat tekun berselawat. Bertahun-tahun dia istiqamah. Waktu itu, hidupnya terasa lapang. Rezeki datang dari pelbagai arah. Hatinya tenang. Kalau ada ujian pun, ujian kecil. Datang sekejap, kemudian berlalu pergi. Setiap kali ada masalah, Allah mudahkan penyelesaiannya. Setiap kali diuji, Allah angkat kesusahannya. Seakan-akan selawat menjadi asbab segala perkara menjadi ringan. Dia juga pernah dengar keluhan orang lain. Ada yang berkata, kenapa makin banyak selawat, makin banyak diuji sampai rasa nak give up? Dia hampir tak percaya. Kerana apa yang dia rasa, selawat sentiasa memudahkan hidup. Sehinggalah satu masa, dia sendiri diuji. Ujian itu datang bukan satu, tapi bertubi-tubi. Dalam satu masa yang sama, dia diuji dengan rasa gelisah, masalah kewangan dan kematian orang yang sangat dekat di hati. Hidupnya berubah. Selawat yang dulu istiqamah mula berkurang. Hari-harinya dipenuhi trauma, kesedihan, rasa takut, overthinking dan jiwa yang tak tenang. Dia mula tertanya-tanya, kenapa hidup aku makin hari makin teruk? Rasa seperti terumbang ambing, hilang arah. Sampailah satu saat, dia tersedar. Rupanya bukan kerana dia terlalu banyak selawat, tetapi kerana selawatnya semakin berkurang. Ujian yang terlalu berat telah membuatkan dia lupa kepada amalan yang dulu menjadi kekuatannya. Apabila dia kembali istiqamah berselawat, perlahan-lahan Allah buka kefahaman. Dia mula faham, Allah tidak menguji kerana membenci. Allah menguji kerana mahu mendidik. Mungkin ada doa besar yang pernah dia panjatkan dan ujian itu datang supaya dia bergerak ke tahap yang lebih tinggi, bukan kekal di tempat yang sama. Dia belajar sabar. Dia belajar redha. Dia belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada dunia. Dia mula faham, ujian itu datang bukan untuk memusnahkan, tetapi untuk menyelamatkan. Dan Allah mahu dia bersedia untuk hari-hari mendatang. Selepas dia kembali istiqamah berselawat, barulah hikmah demi hikmah dibukakan. Selawat yang dilakukan dengan hati tenang mengubah cara dia melihat ujian. Dia akhirnya yakin, ujian itu bukan kerana terlalu banyak selawat, tetapi mungkin kerana terlalu sedikit selawat di saat dia paling memerlukannya. Setiap orang yang mengaku beriman pasti akan diuji, dan ujian Allah bukan untuk menghukum hambanya. Ada satu mindset ahli tasawuf yang sangat indah. Saat diuji, mereka tidak berkata, apa dosa aku sampai diuji begini? Tetapi mereka berkata, amalan apa yang Allah terima sampai aku diuji sebegini? Subhanallah, ini bukan riak. Ini adalah husnuzon, baik sangka kepada Allah. Kerana seandainya seorang hamba tahu ada amalan yang Allah terima, hati itu sebenarnya sedang dibahagiakan. Dan selawat adalah satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah. Maka tidak hairanlah jika orang yang berselawat kadang diuji dengan ujian yang luar biasa. Kalau hari ini awak sedang diuji dan rasa hidup terlalu berat, jangan berhenti berselawat. Teruskan, walaupun sedikit, walaupun perlahan. Kerana bila selawat dijaga, hati akan jadi tenang.
Dan bila hati tenang, ujian yang berat akan terasa ringan. Ingat satu perkara ini, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang memilih untuk terus berselawat. Jangan putus asa dengan selawat. Teruskan berselawat. InsyaAllah, Allah sedang siapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ada satu e-book bertajuk Keajaiban Selawat 1000 Kali. Ia sesuai untuk yang sedang belajar istiqomah berselawat, sama ada yang baru nak mula atau yang semangatnya pernah turun naik. Kalau rasa perkongsian ni beri manfaat, link e-book ada di description di bawah. Semoga ia jadi asbab kebaikan insya-Allah. Dan jangan simpan sorang-sorang. Tolong like, share dan subscribe channel ni supaya lebih ramai dapat rasa manfaat selawat. Tinggalkan komen juga. Mungkin satu ayat awak tu jadi sebab orang lain mula berselawat hari ini. Semoga setiap klik, setiap perkongsian jadi pahala yang mengalir untuk kita semua. Jumpa lagi dan jangan berhenti berselawat.